Kau tengok video beruk tu kapal terbang yang joget tu? Aku geram betul lah. Aku ni nak kena buang masa duduk kat sini nak jumpa dengan muka kau lagi. Kau ni asyik main game dah tak habis-habis. Bila kau nak berubah? Bucak! Astaghfirullah. Gila. Bagi saya jari kaki. Apa ni Inspektor marah ni? Iyalah, masa aku nak kena luangkan masa jumpa kau. Aku patut luangkan masa dengan family aku. Inspektor. Inspektor sabar, tenang. Tarik nafas dulu, ikut. Duduk. Yang ingat, kita Inspektor Plasher ni flow dia kena gelak-gelak dulu. Dia tak boleh terlalu marah. Betul tak tu? Dia datang-datang marah cakap nak fight. Yang cakap. Betul? Sebab Inspektor Plasher ni kita memang start dengan kelakar dulu. Yang marah-marah. Itu point kita. Tak ada episode lama tu. Sama benda tu. Okay. So maksudnya aku ni Plasher? Bukan. Bukan. Inspektor yang atas. Ini Inspektor. Awak? Tak boleh. Awak? Saya pembuat masalah. Dia keren. Dia berani merangkap Lance Corporal Suparjo Jaya bin Grocery. Ya. Baju bagi report aku nak tengok. Report ya? Jangan. Benda ni kena bagi. Janganlah. Ini dah tugas saya. Saya ni memang kena menjalankan tugas. Ni Inspektor banyak. Kau cakap benda yang sama. Kau ni dengan game dengan kau sama, kau tahu tak? Bila ni yang kau nak berubah? Kau tahu SPM lagi berapa hari? Yang kau kerja asyik main game. Macam orang dah tak ada hari esok. Sekarang ni kau nak berubah ke tak nak berubah? Kau faham ke tak apa aku cakap? Faham. Tapi macam salah je. Saya tak main game. Apa yang salahnya lagi? Cuba Inspektor. Cuba baca balik. Ni report kau. Ni report kencingnya macam ni. Saya baca report. Ni report dekat Devi saya dulu. Ni report ni. Ni surat beran kau? Bukan. Dah. Okey. Ni yang belakang ni. Tak masalah macam ni. Masalah biasa beran boleh. Daripada banyak masalah yang kau buat, ini paling aku kecewa. Apa kau buat ni budak? Saya Kau bully. Inspektor. Kau kuat sangat kan? Tak ada. Saya bukan bully Inspektor. Sebenarnya kawan saya si Mubin tu alah dia ni. Aku nak bagi tahu kau satu hal. Kau bully orang ni, kau ingat kau kelakar ke? Kau lawak ke? Kau ingat kau kuat ke? Aku tak boleh terima lah kes-kes bully macam ni. Apa kau buat? Saya explain. Sebab tu sebenarnya Mubin ni kelas dengan saya. Dia study. Orang lain tengah main apa semua cakap apa study. Cakap Mubin kau study buat apa Mubin? Itu aku cakap tadi. Kau rasa benda tu kelakar untuk kau? Tapi bukan untuk orang yang menerima pada. Dan kau tak ada hak pun kau nak cakap pada orang yang kau buat kelakar tu untuk terima lawan kau. Sama ada dia terima ataupun tidak, itu hak dia, bukan hak kau. Saya kacau dia study je. Betul.
Usik tu je tak. Dia okey je. Apa yang okey? Kalau okey, kau tak ada kat sini. Macam tu. Apa lagi kau buat sebenarnya? Ya, saya usik lah. Ni je lah orang lain semua tengah enjoy apa semua. Cakap study. Bukan result dia makin bagus pun macam tu juga. Kau kalau aku dah lempang kau, satu apa benda pun kau tak dapat. Kau nak perlekehkan usaha dia. At least dia berusaha pada. Sekurangnya dia sekarang menuju ke arah kejayaan. Dan kau jangan memperlekehkan apa yang dia tengah buat. Perjalanan kejayaan orang berbeza-beza. Bila dia mencuba, kita hargai. Bukan memperlekehkan seperti apa yang kau lakukan. Orang ingat mas. Tu saya dah usik tu. Saya macam tak puas hati lah kan. Koyak lah kertas yang dia belajar kelas. Dia belajar apa? Belajar maths koyak lah. Kau koyakkan kertas je. Kenapa? Kenapa kau koyakkan kertas je? Sebab Aku tanya kau, kenapa kau koyakkan kertas je? sebab saya suka-suka je gurau-gurau. Sikit lagi orang. Tak ada. Aku tahu itu bukan jawapan dia. Sebab apa kau koyakkan kertas dia? Sebab saya ingat dia okey je. Tak ada sebab lain pun saya. Sebab apa kau koyakkan kertas dia mana? Sebab dia belajar. Sebab dia belajar cerita. Dan kau nak cakap apa? Sebabkan dia belajar, kau tak belajar. Dan kau rasa kau tak guna. Dan bila kau tengok orang lain lebih daripada kau rasa dengki. Macam tu. Pembuli macam kau ni Badar sebenarnya penakut, mengecut, lemah, hina. Kau tutup kelemahan kau dengan kau mempermainkan perasaan orang lain. Orang macam kau ni dah patut kena hukum. Aku paling tak boleh bila aku dengar kes buli-buli macam ni. Apa patut kau buat bila ada orang lain study? Kau nak cakap apa sebenarnya? Kau jealous. So, bila kau jealous, kau bully orang lain, kau rendahkan orang lain supaya kau boleh nampak tinggi macam tu. Kau memperlekehkan orang yang study supaya orang lain semua gelakkan dia, merasakan diri kau tu bagus. Sekali lagi aku cakap kat kau Badar, pembuli macam kau ni lemah, mengecut, hina.
3 benda aku nak kau buat sekarang. Kau nak buat ke tidak? Memang ada. 1. Kau jumpa orang yang kau bully tu, kau minta maaf dekat dia. Boleh kau buat? Aku nak kau minta maaf depan muka dia dengan semua kawan-kawan yang ada. Kedua, minta maaf kau tu takkan valid kalau kau tak buat yang kedua. Aku nak kau berubah. Dan yang ketiga, kau ulang sekali lagi dan aku dapat report sekali lagi, aku takkan lepaskan kau. Kau mau berapa sekarang? 17. Kau mau ringkuklah dalam penjara. Kau nak habiskan hidup kau dalam penjara? Kau jangan main-main pada. Kalau aku tak tegur kau hari ni, apa jadi dengan kau? Lagi 5-10 tahun akan datang. Kau nak jadi gangster? Kau nak ikut sangat apa yang ada dekat movie ni? Kau rasa kau dah cukup kuat? Kau rasa kau dah cukup baiklah? Bagi kau, Bik. Saya lembik sebenarnya. Saya tak cukup baiklah. Apa guna badan kau kuat dengan masa-masa yang kau ada, tapi kau gunakan untuk menjatuhkan orang lain demi untuk kau nampak tinggi. Itu tanda kau lemah, Bara. Kalau kau betul kuat, kau bangkit atas kaki sendiri, bukan dengan menjatuhkan orang lain, melawak pasal orang lain, merendahkan orang lain. Tapi aku tahu kau boleh berubah. Sepaju, aku nak kau tengok dia ni dalam tempoh sebulan. Kalau tak ada perubahan, kita start buat tindakan. Kalau ada perubahan, itu yang baik. Kau nak pilih yang mana satu? Mas. Saya tak buat lagi. Saya janji pada. Orang bully lagi. Tu lalat tu nak hidup ke? Saya jadi inspektor. Saya akan ubah. Aku nak balik, aku nak jumpa family aku. Nak saya hantar.
Lah. Ingat saya hantar. Hantar aku. Tapi saya naik sepeda je. Geret. Gear. Lampu pun pakai dyno. Dengar kata apa? Awak geret. Laju. Tak ada. Nak balik lah. Nak jumpa family aku. Aku nak tengok kau berbual. Salam aku ya. Salam aku. Kau ni tak backup aku. Kau Kau tak buat ya. backup, kesian mobil tu. Kau akan berubah. Aku akan berubah. Alau lah mobil tu jumpa aku lagi untuk berbuat. Sakit lah. Lebih teruk daripada ni aku buat. Ada gaya inspektor ya? Lepas ni aku yang duduk sini ambil. Baju aku akan berubah nanti tu. Jom aku belanja mamak. Tak nak lah. Kedai mamak tu bapak dia bapak mobil. Bapak mobil. Kisah. Takut dia pun racun. Itulah kau. Boleh dia kerja. Ni dah episod lain ni. Itu lah.